Ustaz, tengah doa lah. Oh, Habib. Ada apa? Ustaz, doa apa tadi? Biasalah bulan Ramadan ni kita kena banyak berdoa. Sebab doa orang yang berpuasa ni mustajab. Kena. Saya pun ada kemuskilan pasal doa ni. Ya ke? Ya. Oh, menarik ni. Kebetulan memang nak sembang juga pasal doa ni sebab saya nampak penting untuk orang faham apa itu hakikat doa. Cantik lah. Jom kita pergi dapur tazkirah Ramadan sambil kita masak, sambil kita sembang pasal doa. Boleh Ustaz? Jom. Tazkirah Ramadan, episod ke-6. Wish Ustaz, Ya. banyaknya bahan. Nak masak apa hari ni? Walaupun bahan dia banyak, tapi inilah kalau saya masak bila kita tak ada masa. Wish. Sebab dia cepat. Dan menu dia apa Ustaz hari ni? Menu dia hari ni adalah tom yam campur. Dia cepat bukan sebab apa, sebab dia semua masuk sekali, tunggu dia masak lah. Dia tak macam kari. Dia tak kena tumis-tumis. Dia kari dia ada step-step dia. Ni tak dia boleh. Sekali jalan. Pun boleh. Inilah tom yam campur. Dan hari ni kita nak masak tom yam campur di mana Ustaz? Ni House of Kambing. Sedap. Okey, pertama kita nak tunjukkan apa bahan ni kita pakai. Oleh kerana dia tom yam campur, dia kena campur lah. Maksud campur ni kami pun tak banyak. Ni resepi ringkas dan tak cepat kan. Ayam, sotong, udang gitu je lah. Kalau ada orang nak bubur banyak lagi bahan-bahan protein, boleh lah bubur lagi apa yang dia minat kan. Ni carrot, ada tomato, ada serai. Ni baby jagung. Baby jagung pula. Baby corn lah. Dah kenal lah bahasa ni. Ni cendawan. Ni cube tom yam. Cube tom yam pakai. Ada orang pakai yang paste tu. Dalam-dalam tu. Ikutlah mana-mana lah. Ni bawang, ni daun limau. Ni cabai Melaka. Ni limau nipis. Salah ni garam dan perasa. Dan yang penting kena ada ayam lah. Okey. Ni kuah dia. Ni lah dia punya ni. Kita panaskan periuk dulu. Kita masukkan ayam. Masuk banyak mana Ustaz? Ikutlah. Kita nak banyak kuah, banyak lah. Terpulang. Agak-agak nak banyak. Agak. Oh banyak. Okey. Tadi Habib tanya soalan tadi tu. Inilah Ustaz. Di mana ada saya kat situ ada soalan. Boleh lah sambil-sambil ni. Bila dalam bulan puasa ni, Ya. orang kata digalakkan berdoa. Ada sebab tertentu ke Ustaz? Kenapa kena berdoa bulan puasa? Okey. Sebab Nabi beritahu lah. Nabi kata Ada. doa yang tidak ditolak adalah doa orang yang berpuasa. Dan ada juga doa orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Jadi sebab itulah doa dengan puasa ni sangat rapat lah. Sangat berkait rapat. Kalau tengok dalam Al-Quran pun, ayat yang cerita pasal puasa Ramadan ni satu tempat lah. Dekat surah Al-Baqarah. Dalam ayat tu, tengah-tengah tu Allah sedih pasal doa. Nak mengisyaratkan bahawa doa dengan puasa Ramadan ni sangat berkait rapat. Tak ditolak Ustaz noh. Ya, doa ni. Okey, saya nak masuk bawang. Dia ada ikut susunan ke? Kan boleh bubur aja. Tapi saya nak bubur dulu yang keras-keras dulu. Ni. Ni serai ni keras. Kita masukkan carrot dia keras. Kita masukkan carrot. Ni daun limau boleh ke masuk dah. Jadi bila Ustaz sebut tadi doa ni sangat rapat dan memang digalakkan. Ada tak Nabi ajak doa-doa tertentu yang kita kena baca dalam bulan Ramadan? Saya nak respon soalan ni. Ya. Saya suka. Sebab ramai dalam masyarakat Malaysia kita ni keliru tentang doa. Sebab ada yang faham doa ni adalah dia macam wirid. Macam zikir. Macam berzikir. Semata-mata. Jadi dia nak tahu nak doa ni kena macam mana. Apa lafaz dia. Itu wirid. Macam doa doa nak naik kenderaan, doa masuk tandas, doa bangun tidur kan. Itu zikir, wirid dia panggil.
Tapi kalau doa yang Nabi sebut, doa orang yang puasa, doa ni yang Allah tak tolak ni adalah doa permohonan. Doa permohonan ni minta apa pun. Apa-apa pun boleh minta lah, kan? Kalau nak tunggu Nabi ajak, lah budak ambil SPM tak boleh doa. Nabi tak pernah ajak pun doa ambil SPM. Jadi apa pun kita boleh doa. Apa pun boleh doa dalam bahasa apa pun. Apa pun boleh. Boleh, Allah faham semua bahasa. Pening kalau doa sambil geleng kepala ke, kan? Baru dia feel. Allah faham. Allah faham. Allah faham semua bahasa. Semua bahasa. Nampak? Jadi doa lah dalam apa-apa itu doa permohonan. Kalau doa yang wirid atau yang zikir tadi ni, yang macam yang tu perlu kan panduan lah daripada Nabi, ataupun ada yang doa-doa yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Maksudnya dalam bulan puasa ni kita doa lah apa yang kita nak. Doa lah apa pun. Ya. InsyaAllah. Cuma yang wirid zikir tu, nak zikir lah dalam bulan Ramadan kan? Boleh lah. Zikir lah. Doa yang doa pagi petang kan. Kan zikir pagi petang. Itu ada yang Nabi ajak kan. Ataupun selalu disebut surat tu kan. Macam tu. So ada nak tambah bahan lagi ke? Dah lagi. Belum lagi. Kalau belum lagi saya nak tanya lagi. Tambah soalan. Ya. Soalan boleh tambah bahan nanti dulu. Okey Ustaz, bila sebut tadi kita kena doa lah banyak-banyak dalam bulan ni. Ada tak adab tertentu yang disunahkan? Okey. Mungkin ada waktu tertentu. Kau saya boleh je dalam kereta, duduk tengah masak macam ni pun boleh doa ke? Ada tak? Semua amal ibadat kita ni mestilah ada adab-adab dia. Doa ni ibadat. Bahkan Nabi sebut mukhul ibadah. Otak kepada ibadat. Otak kan. Apa adab antara adabnya? Doa ni mestilah pertama sekali kita kena yakin sepenuh hati bila doa tu. Yakin sepenuh hati. Ada Nabi sebut kan? Kan ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku sekian-sekian in shit. Kan? Doa Allah tak jawab. Bagilah kalau kamu nak bagi. Macam tak yakin pula Allah nak bagi. Kalau nak bagi, bagilah. Macam nak bagi. Macam kita sombong pula dah kat situ. Kan? Nak bagilah aku, bukan nak sangat. Macam tu lah pula. Ada pula macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Kita minta macam memang kita yakin Allah nak bagi. Itu adab utama. Yakin. Okay. Yang kedua, Nabi kata janganlah tergesa-gesa. Rushing. Allah Nabi sebut dalam Sahih Muslim lah antaranya hadis semua doa Allah akan kabulkan kecuali orang yang tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa? Nabi sebut kat situ, orang tu dia kata dia doa dah tapi Allah tak mustajab lagi. Tak jawab. Tak jawab apa tu, dia tergesa-gesa maksudnya. Itu antara adab dia. Adab. Jangan tergesa-gesa. Dan saya nak satu lagi, dari segi tempat ke masa ke apa ke, doa ada khusus ke? Ialah masa tu biasanya time kita buat ibadat ni. Lagi terbaik lah. Maksudnya yang paling waktu kita paling dekat dengan Tuhan adalah waktu kita sujud. Waktu lepas di hujung-hujung kita buat ibadat, di hujung solat sebelum bagi salam. Kan, di hujung puasa sebelum berbuka puasa. Yang di hujung-hujung ibadah. Di hujung-hujung ibadah ni adalah tempat yang mustajab doa. Nak tambah lagi. Doa ketika sahur. Itu juga. Bila? Awal ke hujung tak? Sahur lah sebelum waktu subuh tu sahur. Masa tu sepanjang tu boleh doa. Waktu tu waktu yang mustajab. Ajab juga. Jadi banyakkanlah berdoa, terutamanya minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika waktu sahur. Dan juga kalau nak kata waktu spesifik, saya tak nampak lah hanya pada waktu-waktu tu. Ketika-ketika tertentu sajalah kan, duduk atas sejadah aja, menghadap kiblat je kena doa tak. Sedangkan apa Nabi kata, antara yang mustajab doa adalah doa orang yang sedang bermusafir. Orang sedang musafir ni mesti dia duduk atas kenderaan dia. Kalau duduk dalam jam ke boleh? Orang kalau jam musafir kan, balik kampung itulah. Boleh. Tapi kalau nak pergi kerja, jam nak pergi kerja tu dia bukan musafir. Ni doa orang yang bermusafir.
Maknanya dalam keadaan kita tengah memandu, tengah naik atas kenderaan kan. Kita tengok tak belakang, tengah tak belakang kan, duk musafir, time tu pun adalah waktu yang mustajab doa. Banyak saya duk sembang ni. Ui, banyak. Rasanya tak boleh dah. Okey, boleh dah. Kita tambah lagi dengan protein. Oh, masuk lauk dah. Masuklah protein siap-siap. Boh semua Ustaz. Boh. Oi. Bolok ni Ustaz hari ni. Boleh makan ayam, boleh makan udang, boleh makan sotong, boleh makan sayur. Komplit. Mewah. Maksudnya makanan seimbang Ustaz Makanan seimbang. Dan senang masak. Senang lah masak. Jadi memang kena dibuat ni ketika berbuka. Okey. Lagi? Dan boleh masukkan ni. Dah ketuk kan? Ya. Cini ni boleh dah masuk dah. So. Kita punya tom yum ni dah penuh Ustaz. Okey, kita ada lagi yang last kita belum bubuk adalah tomato dengan limau tu. Tu rahsia dah. Masam tu. Masam tu. Dia kena lagi masam lagi best lah. Tom yum. Tapi saya tak suka kalau masam sangat. Dia sedang-sedang. Bersederhana. Baik. Okey Ustaz. Dah kita ada simak pasal doa-doa ni, ada tak mungkin doa yang Ustaz nak kongsikan kepada saya yang boleh saya amalkan dalam bulan Ramadan ni? Ni lebih doa tadi lah. Doa nak kongsi doa apa yang terbaik ke apa yang bulan Ramadan kan nak capai Ramadan terbaik. Maksudnya ni doa yang wirid ni tadi lah ataupun doa yang zikir ni. Okay, saya nak katakan bahawa tak ada lah Nabi sebutkan spesifik kecuali ada satu hadis Aisyah. Yang Aisyah tanya tu pun hanya yang Aisyah tanya tu bila bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni dah ujung Ramadan. Kan? Kalaulah dia berjumpa dengan Lailatul Qadar tu, apa doa? Apa yang dia dah minta? Nabi suruh minta keampunan. Jadi itu yang ada, yang lain ada yang khusus. Jadi mungkin kita pun boleh nak katakan selain daripada Lailatul Qadar, bulan Ramadan ni memang bulan yang kita dituntut untuk minta ampun lah. Kan waktu waktu buka puasa tadi saya sebut. Waktu sujud. Bayangkanlah orang seperti Aisyah bila tanya kat Nabi tu, dia isteri Nabi. Dia duduk dengan Nabi. Boleh terjamin syurga juga tu. Tu pun Nabi semua minta ampun. Kita ni Nabi lagilah tambah saya ni Allah. Lagilah minta, kena banyak minta ampun. Hari-hari kita minta ampun. Itulah kalau tanya saya doa apa, saya suruh banyak kan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang kata minta ampun ni nak minta macam mana? Istighfar tu minta ampun lah. Banyak kat istighfar. Dia jadi macam payah pula kan. Mana nak guna lafaz apa lah kan. Semua orang Islam mesti tahu macam mana nak istighfar. Astaghfirullahalazim. Minta Allah ampunkan lah dosa kita. Tu lah dia maksud dia. Nampak sangat duk sebut astagfirullah tapi tak faham astagfirullah tu apa dia. Duk sebut tapi tak faham tak boleh. Punya kita dah sebut tu minta ampun. Okey Habib, cuba tengok. Jadi apa dah? Nampak dah tak? Hui. Dah naik bau dah kan? Okey, kalau dah naik bau macam ni dekat Thailand tu. Yang lain. Tiba-tiba kita rasa macam duduk kat Thailand. Macam kat Thailand tu saya rasa. Jom kita letak tomato ni. Okey, ni nak minta Habib tolong Allah limau ni. Allah sekuat hati. Kuat hati lah. Kuat hati. Okey, kita dah boleh angkat dah. Kita punya ni. Okey, sementara nak angkat ni ada lagi ke apa-apa yang Habib nak tanya? Ada. Ada lagi. Saya tengok kat Facebook. Dia ada satu video ni dia buat.
Yang masa lepas sembahyang dia nak berdoa. Lepas tu dia ada yang kat tangan dia kata macam biasa. Oh. Jadi macam biasa dia sembahyang 5 kali sehari. Oh. Jadi lepas tu dia kata macam biasa, amin. Boleh tak Ustaz? Kalau saya buat macam tu. Ustaz, saya cedok dulu nah. Ni mesti payah nak jawab ni. Ya. Senang dia nak jawab. Oi. Okey, tu dia Tom Yam kita. Saya nak jawab macam ni. Kita kena faham doa tu tadi tu apa tujuan dia. Doa tu ibadat. Dan kenapa disebutkan sebagai otak kepada ibadat. Ibadat ni adalah nak menunjukkan kita hamba kepada Tuhan. Kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Doa kan nak bagi tahu kat Tuhan kita nak apa. Sebab kita tak payah bagi tahu pun kat Tuhan kita nak apa. Allah dah tahu dah kita nak apa. Allah tahu dah. Jadi Allah nak tengok kita ni duk merayu, merintih, duk berulang-ulang minta kat dia. Dia nak tengok yang tu. Effort tu pada kita. Nampak kita ni bersungguh tak? Kita perlu kat dia tak? Sebab itulah kita kena berdoa. Nak tunjuk kata kita ni lemah, kita ni memerlukan Allah. Kita ni tak ada apa. Itulah tujuan doa. Bila ada rasa macam tu, insya-Allah doa kita Allah tak tolak. Tapi kalau doa macam rutin, macam ibadat, ritual je kan. Habis bayar upacara, dia jadi upacara. Ya. Itu bukan tujuan doa lah. Jadi mintalah. Ulang kali lah tu saya minta macam biasa, macam duk pergi kedai mamak. Tiap hari tiap kali duk pergi, duk order teh tarik kurang manis satu. Roti canai banjir. Ya. Dia sampai dia tahu, dia kata as usual kita. Right. Kita pun pergi, kita kata dia minta macam biasa. Jadi dengan Allah kita tak kata macam tu lah. Jadi makanan kita pun dah siap. Kita nak buka puasa dah ni. Jom angkat. Kita pergi buka puasa. Cepat kita nak kena doa ni sebelum. Cepat. Jom. Sawadikap Ustaz. Tak baik jadi siap ni. Asal macam berbuka puasa di Thailand. Hari ni kita berbuka dengan Tom Yam campur. Tom Yam campur. Dan ada ni juga sampingan. Sampingan. Komplit Ustaz. Komplit insya-Allah. Hari kan Ustaz. Saya tanya tadi pasal berdoa. Ya. Ustaz cerita pasal waktu mustajab, adabnya kan. Ini mungkin ada lagi nasihat Ustaz kepada saya dan kawan-kawan. Nonton dan Abid, saya nak simpulkan macam ni lah berkaitan dengan doa. Doa adalah satu tanda kita ni seorang hamba. Kalau manusia kita tak suka orang duk minta-minta kita. Tapi Allah SWT dia suka seorang hamba yang meminta-minta kepada dia. Lagi kerap dia duk meminta-minta tu, lagi menunjukkan dia tu kerdil, dia tu lemah. Dia memang perhambakan diri kepada Allah, dia perlukan Allah. Jadi itulah tujuan doa. Doa bukan sekadar ritual, upacara, adat istiadat tak. Doa ibadat. Dan doa ni bukan kita nak doa kita Allah mengabulkan. Kita kena berdoa dengan penuh yakin Allah akan kabulkan. Dan jangan putus asa. Jangan orang kata apa yang kita sebut apa tadi, tergesa-gesa. Sebab Allah bukan boleh pasal-pasal. Seolah kita tak percaya pula Allah ni nak bagi ke tak bagi kan. Allah ni kedekut pula seolah-olah kan. Ayatnya itu memang Allah takkan kabulkan. Tak boleh sembang panjang. Kita kena baca doa. Kita kena baca doa. Doa buka puasa. Buka puasa. Itu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. Jadi, tengah cari tempat berbuka, datanglah ke House of Kambing. Macam-macam ada. Kambing ada, ayam ada dan banyak lagi. Jadi, tunggu apa lagi? Tempah meja anda sekarang.